I think la syakka wala raiba. Okay. Anna bahawa. Janganlah semua gitu. Semua kalau saya buat live masa tu lah bateri tengah tak cantik. Janganlah begitu. Okay tak, alhamdulillah. Cuma apa tak jadi ni? Sekejap saya cuba connectkan bateri kejap. Phone apa? Saya punya pen sekejap. Sekejap. Okay, nice. InsyaAllah okay. Alright. Dah okay dah, alhamdulillah. Yang tak okay tadi. Okay, jom. So dia kata, kat sini dia kata, tengok. Dia kata la syakka wala raiba anna. Okay. Anna bir al-walidain. Okay. Still. See? Haya. Dalam bahasa Arab, bila kita tulis bahasa Arab, bila kita baca bahasa Arab, biasanya dia tak ada baris. Okay? Tak ada. Betul tak? Tak ada. Ya. Again, antum. Adakah sekarang suara saya okey? Again, antum. Boleh komen? Okey, sekarang okey. Thank you komen. Lia, Anura, Alisha, Urin, Anura, Ani. Okey, bagus. Semua. Okey sikit. Saya okey sikit. Saya tak okey banyak. Astagfirullahalazim. Tak mahu ustaz ni. Okey, betul okey ke tak ni? Okey. Okey, aula okey. Hari ni tentang Anna. Okey? Sekarang clear tak? Berapa? Okey je ustaz Syukran ni. Anura. Okey. Bila kita baca teks Arab ataupun bila kita bacalah. Bila kita baca teks bahasa Arab, dia biasanya tak ada baris. Okey? Tugas kita adalah belajar ilmu nahwu sorof untuk kita boleh baca teks Arab. Itu kita punya tugas. Tapi ilmu nahwu sorof akan bantu kita baca teks Arab. Tapi sebenarnya kita tetap perlu kepada vocab, mufradat untuk faham ayat. Okey? So kita perlu kepada ilmu nahwu, ilmu sorof dan mufradat untuk kita nak faham ayat. Okey, begitu. Baik. Contoh dalam ayat ni. Okey? Kita tengok, kita pun nak baca. So kita pun tahu dah. Okey, dah tahu dah ni la syakka wala raiba ni adalah common. Kita tahu. Okey, maksud dia tiada syak lagi, tiada syak dan keraguan lagi. Okey, anna bahawa ataupun bahawasanya. Okey. Bir. Okey, bir al-walidain. Okey. So, dekat sini nak baca apa ni? Nak baca birra ke biru? Kalau birra, komen A. Kalau biru, komen B. Kalau birri, komen C. Silakan. Antum komen dulu. Saja ada kalangan ke Amira? Boleh kata? Boleh lah. Kalangan kan ayat kan? birra. Limada ya? Limada? Ya tulab. Limada? اشرح لي يعني السبب. Sebab perhatikan. Isim anna. Sebab apa? Sebab anna, perhatikan. Anna ni apa ustaz? Anna ni maksud dia bahawasanya. Okey. Anna dia akan masuk kepada jumlah ismiyah. Okey. Bila anna masuk jumlah ismiyah, kita kena tahu pula. Okey, jumlah ismiyah
adalah ayat yang ada padanya mubtada, which is maksud dia adalah subjek, dan khabar, predikat. Masuknya anna kepada mubtada khabar mengubah daripada mubtada, dia akan disebut sebagai isim anna. Daripada khabar disebut sebagai khabaru anna. Contoh, bila kita kata, perhatikan, bila kita kata, okay, Muhammad muallim, maka maksud Muhammad muallim ialah Muhammad ialah seorang guru. Maka Muhammad adalah subjek, muallim adalah khabar. Subjek dalam bahasa Arab ialah mubtada, khabar adalah predikat adalah khabar. Kalau kita kata anna, bahawasanya Muhammad itu seorang guru, maka sekarang kita i'rab Muhammad bukan lagi mubtada, muallim bukan lagi khabar, dia adalah ismu anna dan khabaru anna. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Syaz. Okay, Syaz. Welcome back. Isim inna. Bukan isim inna kat sini. Sini isim anna. Sebab kita kata anna. Kita kata anna bukan inna. Kalau anna maka isim anna. Tapi sama je dengan anna, dengan inna. Anna biasanya dekat tengah ayat. Bila kita cakap-cakap segala benda, kita pun sebut anna. Kalau inna, biasanya dekat depan ayat. Okey, anna bahawasanya. Okey, tidak diragukan lagi bahawasanya Arif itu seorang guru. Tiba. Tapi kalau dekat depan ayat kita kata inna, sesungguhnya Arif itu seorang guru. Contoh, begitulah. Okey? Anna Muhammad muallim, bahawasanya Muhammad itu seorang guru. Kalau ada anna, maka isim anna, khabar anna. Kalau ada inna, maka ini isim inna, khabar inna. Hakadha. Begitu. Tayyib. Apa yang penting adalah kita kena faham bahawa isim anna dan khabar anna sama macam mubtada khabar. Dua-dua ni dia kena sama dia punya jantina. Kalau mubtada subjeknya adalah lelaki, maka predikat dia pun kena berbentuk lelaki juga. Itulah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab adalah tentang belajar bagaimana nak memastikan setiap kalimah yang kita susun membentuk ayat itu betul dia punya lelaki dan perempuannya. Kerana untuk bagi tahu dia, dalam Melayu kita sebut dia lelaki atau perempuan. Tapi dalam bahasa Arab senang sebut dia, kita sebut huwa untuk lelaki, hiya untuk perempuan. That's bahasa Arab. Okey. Ustaz silakan. Jadi anna tu kat tengah lah. Biasanya anna ni dekat tengah ayat. Betul tak? Sebab kita tak mulakan ayat dengan bahawasanya. Kita akan cakap dulu segala benda. Tapi kalau kita mulakan ayat, kita akan mulakan dengan sesungguhnya. Sesungguhnya Arif ni seorang guru. Tapi kalau dekat tengah ayat kita kata semua tahu bahawasanya Arif ni seorang guru. Nak faham tak? Okey. Baik. Kata begitu. Bila, perhatikan, bila subjeknya lelaki, maka dia punya predikat dia pun kena lelaki juga. Bila kita bercakap pasal Muhammad ni lelaki, maka predikat dia pun kena lelaki juga. Ustaz, ada beza ke lelaki dengan perempuan? Ada lah. Kalau muallim tu lelaki, kalau muallimah tu perempuan, maka tak boleh kita kata Muhammadun muallimah kerana muallimah ni perempuan tidak sama jantinanya dengan subjek. Lidzalika mubtada dan khabar kena sama. Sama apa? Sama jantina. Dah, selesai bahagian tu. Baik. Dalam ayat kita tadi, kita kata la syakka wa la raiba anna bir something al-walidaini muhimmun. Hakata. Muhimmun ke muhimmatun? Inilah kes-kes yang kita perlu perhatikan. Muhimmun ke muhimmatun? So, perhatikan. Bila kita kata birra ni lelaki. Ustaz, kenapa Ustaz kata birra ni lelaki, Ustaz? Sebab dia tak ada tanda perempuan. Biasanya begitu. Bila ada ta, ada ta.
baru kita assume dia ni perempuan. Biasanya begitu. Contoh, kita kata al-madrasah, sekolah itu cantik. Maka kita assume al-madrasah adalah perempuan. Kenapa? Sebab dia ada ta. Biasanya begitu. Biasanya bila ada ta marbutah, maka dia adalah perempuan. Bila dia perempuan, dia punya predikat pun kena perempuan juga. Ada ta jugalah. Luas. Wasi'. Tak boleh kata-kata wasi'. Kena wasi'. Begitu. Okey. Sama juga bila kita kata begini. Tiada keraguan, tiada syak dan keraguan lagi. Anna bahawasanya birra, berbuat baik terhadap ibu dan ayah muhimun ke muhimmatun. Oh, bila subjeknya adalah lelaki, maka predikatnya adalah perempuan. Lelaki lah. Okey? Ustaz, ya apa dia? Bukankah kalau ni subjek maka selepas dia predikat? Mana ada? Ni kan subjek, ni kan isim inna, maka ni lah khabar inna dia Ustaz. Mana ada? Okey? Kalau kita nak i'rab, kita perlu kepada faham maksud ayat tu. Baru kita boleh i'rab. Ustaz, tapi dalam exam kita bukan tahu maksud pun. Itu dalam exam. That's why before exam, tolong study, buat latihan, nak menambah kosakata. Bila kita dah banyak kosakata, masuk exam, Ustaz masuk exam bukan tentu pun kita faham dalam apa yang diminta. Of course. Tapi at least dia bantu awak. Okay, begitu. From zero, at least 50% dah bantu dah. At least you can faham 50% pun dah sangat-sangat bagus. Begitu. Okay. Ustaz, ni kan isim inna, maka ni khabar inna dia Ustaz. Kalimah selepas dia. Tak. Possible je selepas isim inna ada benda lain. Mungkin mudhafun ilaih ke, mungkin na'an ke. Mungkin kita kena tengok dalam statement ni mana subjek dia. Subjek dia ialah al-bir. Bir. Buat baik. Buat baik. Itu subjek dia. Apa cerita dia? Buat baik ni penting. Maka penting adalah subjek, adalah predikat. Adalah cerita kepada bir ini. Buat baik. So, buat baik. Apa ceritanya? Penting. Oh. Maka ini adalah isim inna dia. Bir adalah isim inna dia. Muhimun ataupun muhimmat adalah dia punya khabar inna dia. Maka bila isim inna dia adalah muzakkar, tadi kan? Lelaki, maka kita kena ambil yang mana? A ke B? Antum, komen. A ke B? Mana khabar anna dia? A ke B? Ani kata B. PB kata B juga. Urin kata B. Okey. Jawapannya ialah B. Betul. Kenapa? Sebab dia mutakal jugalah. Begitu. Fi hayatina khalas. Dalam kita punya kehidupan. La syakka wa la raiba anna bahawanya birra al-walidain. Soalan. Apakah i'rab al-walidain? 10 saat. 10. Komen. Apa i'rab dia? 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kan keluar jawapan tu. Rif. Khabar anna. Tiga mudhaf ilaih. Kacah mudhaf ilaih. Now. Khabar anna. Okey. Untuk setiap jawapan tu. Okey. Anda rasa dia khabar anna ke? Anda rasa dia mudhaf ilaih ke? Cuba anda komen. Apakah reason anda? Apakah sebab kepada jawapan anda? Kenapa anda rasa dia mudhaf ilaih? Sorry, yang ni. Kenapa anda rasa dia khabar anna? Sila beri explanation dalam komen sekarang. Okey. Sila beri penjelasan dalam komen. Anura khabar anna. Sa'diyah mudhaf ilaih. Anis mudhaf ilaih. Why? Maf'ulun bih. Kenapa? Kenapa awak rasa al-walidain bahawasanya berbuat baik kepada ibu dan bapa itu? Okey. Kenapa awak rasa al-walidain adalah mudhaf ilaih ataupun dia adalah khabar anna?
mudhaf ilaih sebab bilya. Rifi mudhaf ilaih, mudhaf khabar. Kenapa? Why? Tell me why dulu. Awak cakap dia mudhaf ke mudhaf ilaih ke khabar anak ke? Now, saya perlukan penjelasan untuk saya terangkan apa yang sebenarnya. Saya perlu tahu dulu apa your kefahaman. Okey? WR1, majrur bil ya. Itu hukum. Okey, betul. Kalau isim inna ni mansub hukum dia, kalau khabar anna hukum dia adalah marfu'. Okey? Tapi saya perlu tahu. Saya nak tahu anda punya kefahaman kenapa awak rasa al-walidain adalah mudhaf ilaih. Limadha? Kenapa? Komen, kenapa? Ni belum. Apa ayat lepas Ibrahim? Muhimmun fi hayatina. Bir, maksud dia adalah buat baik. Buat baik. Bantu mereka. Okay, dengar nasihat. Hormat mereka. Semuanya adalah bir. Buat baik pada mayah. Okay? Birrul walidain. Now, saya nak ajar antum tentang mudhafun ilaih. Okay. Apa yang okay, saya nak, okay. Now, dalam ni. Siapa dalam ni? Cuba anda komen anda punya umur. Anda sekarang tingkatan berapa? Cuba komen. Anda sebenarnya tingkatan berapa? Kalau saya kata Ra'isul Fasli tingkatan 3. Okey, ada yang 3, ada 5, ada yang 4. Ada yang 4, 3, 5, 5, 4. Okey, 5. Now, saya nak ajar antum, saya nak kongsi kepada antum tentang mudhafun ilaih. Apa itu mudhafun ilaih? Apa itu mudhafun ilaih? Dengar semua. Dan saya nak anda dengar, anda faham dan ajar kawan anda. Boleh? That's the deal. Siapa yang nak saya terangkan, saya nak ada deal dengan saya, anda akan dengar, fahamkan dan kongsi with your friends. Sebab ni adalah saya punya cara menerangkan topik ni. Boleh Alisha? Put ready. Okey. Caranya begini. Perhatikan. Apa itu mudhaf ilaih? Ada alif lam, tak ada alif lam. Mudhaf ilaih ialah, perhatikan. Dia, okey, now. Bayangkan, kalau saya kata Ra'is sahaja. Ra'is Al-Fasli. Ketua kelas. Okey, ketua kelas. Okey. Bayangkan, kalau saya buang kelas ni. Maka Kak Chah, ni betul. Cuma saya nak anda faham cara lain pula. Cara yang lain pula. Kalau saya buang Al-Fasli, tinggalkan Ra'is sahaja, adakah Ra'is ini umum ke khusus? Maksudnya tadi dia khusus, ketua kelas. Kalau kita buang kelas, kita kata ketua sahaja, adakah dia umum ke khusus? Yang ini umum, maksudnya mungkin dia ketua kelas, mungkin dia adalah ketua pelajar, ketua universiti, ketua kumpulan, ketua nasyid, ketua syarikat, umum. Okey? Bagus. Adanya Al-Fasli ini, perhatikan. Adanya Al-Fasli ini menjadikan Ra'is ini umum khusus. Dia adalah ketua kelas, bukan ketua kumpulan, bukan ketua universiti, bukan ketua guru. Dia adalah ketua kelas. Kalimah Al-Fasli ini dia mengkhususkan kalimah sebelumnya which is Ra'is. Yang asalnya tanpa Al-Fasli, Ra'is adalah umum. Faham tak faham? Faham tak beza dia? Faham ke tidak faham? Faham tak beza bila masuknya Al-Fasli ini menjadikan Ra'is ini khusus? Faham Puput? Alisha? Tajuk apa ni? Takid Idafi? Ni faham. Cikgu Manis faham. Tanpa Al-Fasli umum. Ada Al-Fasli khusus. Oh, ketua kelas. Khusus ketua kelas, bukan ketua yang lain. Bukan ketua keluarga, bukan ketua pelajar, bukan ketua yang lain-lain. Adanya Al-Fasli ini. Kalimah, perhatikan. Now,
Saya nak awak perhatikan. Kalimah al-fasli ini adanya dia ini, dia mengkhususkan kalimah sebelumnya yang asalnya tadi umum. Kalimah ini mengkhususkan kalimah sebelumnya. Tulis. Kalimah ini kalimah yang mengkhususkan kalimah sebelumnya. Dah. Siapa yang dah tulis? Komen dah. Siapa yang dah screenshot ke, dah tulis ke? Saya tak faham. Tak apa, nanti saya akan post video ni dalam YouTube insyaAllah. Rakaman live ni. Aisyah dah? Cikgu Manis dah? Apa dah? Okay. Ada kesalahan Kak Angah Sam. Okay. Now. Saya nak anda faham macam ni. Inilah mudhafun ilaih. Inilah mudhafun ilaih. Mana-mana kalimah yang anda dapati dia mengkhususkan kalimah sebelumnya, maka dia adalah mudhafun ilaih. Automatically bila dia mudhafun ilaih, kalimah yang dikhususkan ini adalah mudhaf. Faham tak semua? Angah Sam. Ketan 3, 4, 5, 2. Okey, tapi kefahaman ini untuk mereka yang kata 4, 5 lah. Biasa 3, 4, 5 dah boleh faham dah. Alisha, mudhaf. Faham. Bagus Alisha. Faham tak semua? Faham tak ini? Faham semua? Faham tak lagi ni? Anda faham tak ni? Okey? Kita tak faham? Siapa tak faham? Alisha faham, Cikgu Mansur. Sama juga bila kita kata baits. Umum. Rumah siapa? Rumah kau ke rumah aku ke rumah dia? Oh, rumah dia. Hidup. Hayah. Umum. Hidup kau ke hidup aku? Hidup kita lah. Hayatina. Maka na adalah mudhaf ilaih sebab dia mengkhususkan hidup. Soalan saja. Birrul walidain. Adakah ni mudhafun ilaih? Dan kenapa? Buat baik kepada ibu dan bapa. Ya Alisha. Why? Why? 0111. Ya. Kenapa? Kenapa dia adalah mudhaf ilaih? Dia khususkan baik kepada siapa? Kalau kita hanya kata bir, maka dia umum. Buat baik. Kepada siapa? Oh, kepada mak ayah. Faham semua? Nakirah tambah ma'rifah. Kan? Sebab boleh je mudhafun ilaih berbentuk nakirah. Umak. Boleh je mudhafun ilaih tak ada alif lam. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab tu bukan poin dia. Poin dia adalah adakah dia mengkhususkan kalimah sebelumnya. Bukan poin ma'rifah ke nakirah alif lam ke tak ada alif lam. Itu guru sebut pasal alif lam tak ada alif lam tu sebab untuk pelajar-pelajar form 1, form 2. Untuk anda kena faham begini. Tunjuk pada 2 orang. Bukan 2 orang, seorang je. Oh, 2 orang walidain. Okay. Alright. Ustaz, fa'il boleh jadi mudhaf ke? Tak boleh. Fa'il boleh jadi mudhaf ke? Tak boleh. Alright. Dah. Selesai dah. Alhamdulillah. Selesai dah. Semua. Syukran lakum jami'an. Okay.
InsyaAllah, jumpa lagi. InsyaAllah. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anta Kelantan, na'am ana Kelantan. Ustaz yang i'rab takbir. I'rab bir tadi kena tak wahwa ke? Perlu? Perlu? Ustaz boleh bagi tips. Bang, boleh bagi tips buat karangan ke? Buat karangan adalah skill untuk terjemah. Buat karangan adalah skill untuk menterjemah ayat Melayu. Contoh. Kita kata, kita ada idea. Kita, bila nak buat karangan, ni bukan pasal nak bina karangan. Betul tak? Karangan bahasa Arab adalah skill terjemah. Anda ada idea karangan dalam kepala anda, tapi karangan tu dalam bahasa Melayu. Macam mana anda nak ubah kepada bahasa Arab? Itu skill terjemah. So, cara untuk anda gilap skill terjemahan adalah anda keluarkan your idea dalam Melayu tu, and then anda cuba terjemah kepada bahasa Arab, and then anda minta guru anda semak. Kalau boleh, mulakan dengan semak satu ayat dulu, baru 2 ayat. Jangan semak tu satu karangan. Nanti anda akan ada 1000 kesalahan. Cikgu pun pening nak terangkan macam mana. 1000 kesalahan. So, cuba dulu satu ayat. Okay? Anda nak faham bahasa struktur ayat bahasa Arab. It's not easy. I think for me pun, saya pun masih lagi belajar untuk buat karangan sebenarnya. Untuk Nahwu Method, of course, saya bantulah student untuk buat karangan. Tapi, hakikatnya saya sendiri pun masih lagi training untuk bina karangan dengan baik. Okay? And how I do it, how saya buat benda tu adalah dengan cara saya training untuk terjemah. Begitu. Terjemah, semak. Itu juga untuk petang ni. Betul, sama syarat OG. Saja best, thank you so much. Start saya dapat A plus masa STF. Bila balik rumah dari asrama dulu saya tengok dia. Mantap, bagus. Saya guna Google Translate. Yes, of course. Nak lagi senang guna ChatGPT. Anda buat ayat kan? Anda pun tanya ChatGPT, betul ke ni? Dia akan bagi tahu at least dia bukanlah perfect. Dia bukanlah paling tepat. Tapi at least dia dah bantu banyak dah sebenarnya. ChatGPT boleh bantu kita. Cuma nak kepastian guru jugalah. Akhirnya guru juga. Tapi of course tak senang nak dapatkan guru punya semakan kan? Guna dulu ChatGPT. Dia pandai. Dia kan ChatGPT. Okay, thank you semua yang komen. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nanti saya update dalam Telegram ataupun Telegram insyaAllah. Okay, thank you semua. Sama-sama.